Hai, Assalamualaikum guys. Kembali lagi dalam channel Faiz Imran Channel Okey, setelah beberapa tahun aku ada masa sikit ni, aku nak servis kereta Kereta ni sekarang usia dia dah genap 5 tahun. Daripada tahun 2020 aku ambil Jun 2020 dan sampai sekarang dah genap 5 tahun lah. So aku nak servis kereta ni untuk mileage yang ke 110,000 kilometer lah. Aku akan update lah berapa harga dia, apa yang dibuat apa yang ditukar Okey, kemudian selain daripada tu aku akan cerita lah sepanjang tempoh 5 tahun aku pakai ni, apa yang best dan apa yang tak best tentang Proton Exora ni. Okey, jom stay tune, kita akan jumpa selepas ini. Let's go. Okey guys, selamat kembali Okey, alhamdulillah sekarang pukul 5.52 petang lah. Dah petang, kita keburu siap. So total untuk servis kali ni adalah RM351. Okey. Aku tak buat balancing, tak jadi sebabnya komen bagi tahu tayar kereta ni dah botak dekat depan, kiri kanan dah nampak benang. So kalau buat alignment rugi lah. Tapi betul, memang tayar aku pun dah botak lah sebenarnya, dah kurang bunga lah. Bulan lepas aku tukar tayar belakang sebelah kanan tahun 2024 hujung tahun aku tukar tayar belakang belah kiri, tapi tayar depan memang dah habis lah. Memang insyaAllah lah aku akan tukar bulan ni 2 biji. So anggaran dalam seketul tayar tu 270 lah sebiji tayar. Brand apa tu aku agak-agak pakai tengoklah, tak tahulah, aku actually tak pakai tayar mahal sangat lah sebab kereta pun belum habis bayar. So kalau nak pakai tayar mahal rugi sebenarnya. Lain lah kalau kereta ni dah habis bayar, kita banyak lah tayar mahal kan. Tapi tayar baru lah, cuma brand aku tak pasti lagi, tengok pada kedai brand apa. Tapi aku target dalam harga 270 lah, macam tu lah. Aku tukar brand apa, aku sebelah kanan ni aku lupa nama brand tayar tu kan. Buatan China tak silap. UK je lah kan. Okay, so jom aku ceritakan sikit apa yang best dan tak best tentang Proton Exora ni. Stay tune guys, let's go. Okay guys, so inilah dia total untuk servis hari ni 110 km mileage RM351.25. Okay lah, ini dia punya amount lah, keseluruhan amount oil filter, gasket, plug oil drain, air filter, element, minyak kemudian service brakes, greasing So aku tak buat lah servis element tadi kan, tak jadi sebab tayar aku kiri kanan botak lah. So rugilah kalau buat. Okay, dah selesai servis So untuk kali ni servis basic sajalah sebanyak RM350 lebih kurang untuk servis. So untuk next servis 120 km 120,000 km ada pertukaran minyak CVT masa tu aku dia beritahu amount dalam 1,000 lah anggaran, dia dalam 800 lah, tapi kita budget dalam 1,000 lah untuk major service bulan Ogos nanti. So untuk sekali ni tu je lah, tak berapa mahal lah, cukup lah, alhamdulillah sikit lah. Untuk raya ni dapat saving sikit lah. So aku nak ceritakan apa pula kelebihan dan kekurangan Proton Exora. Jom, let's go. Okay guys, kita ada 9 kelebihan Proton Exora dan juga 11 kekurangan Proton Exora ni. So apa dia? Kita cerita kelebihan dulu lah. Apa dia kelebihan yang pertama? Okey, kelebihan yang pertama, kereta Proton Exora ni
untuk kategori bawah 100,000 MPV dia murah lah. Dia murah kereta ni murah berbanding dengan kereta daripada Toyota, Honda dan lain-lain lah. Tapi Izora ni antara kategori yang kereta yang murah bawah 100,000. Kemudian kita tahu space dia macam mana. Izora ni space dia sangat besar dan lagi besar sebenarnya ruang dia daripada Alza, lagi besar daripada Arus, lagi besar daripada Wish, lagi besar daripada Grand Livina, dia lagi besar daripada Avanza. Tu kelebihan dia. Seterusnya enjin dia berkuasa turbo 1.5 liter turbo. Enjin ni setakat aku pakai 5 tahun ni alhamdulillah puas hati. Cukup untuk memotong. Kalau kita tengah bawa dalam 140 atau 150 km, kita boleh tekan, boleh pergi lagi untuk memotong kereta depan. Dan masih ada kuasa, ada power lagi. Torque dia cukup bagus. Kemudian kalau kita nak keluar daripada sempang-sempang yang sibuk, kawasan yang sibuk nak keluar sempang, turbo dia membantulah. Sebab body Izora ni berat. Tak silap aku 1500 kg ke 1600 kg. Berat. Jadi dengan ada turbo tu sangat-sangat membantulah. Okey, seterusnya good handling. Kita tahu Proton ni dia dapat tune handling daripada Lotus. Tak silap Lotus. So daripada dulu lagi Proton punya handling memang terbaik lah. Apa semua jenis kereta Proton lah, daripada Saga ke Wira Wajah, sampailah kereta sekarang ni handling dia sangat-sangat bagus lah. Memang terbukti mantap. Okey, kemudian kita punya aircon. Okey, special Izora ni aircon dia ni ada pada setiap row. Daripada depan ada, tengah pun ada, dan belakang pun ada. So memang sejuk gila. Ni kira antara MPV paling best lah kalau cerita buat aircon lah. Sejuk. Setiap row ni sejuk. Aircon dia memang tahap sejuk beku lah. Puas hati lah. Kalau tengah cuaca panas tu, ada setengah MPV ni dari kat depan je, tengah dengan belakang tak ada. Tapi Izora ni sampai belakang dia ada. Tu yang best. Kemudian dia punya kerusi ni belakang ni, yang second row dengan third row tu dia boleh baring. Bila baring tu dia akan flat habis, dia tak berbonggol-bonggol lah. So kalau nak bawa barang, pindah rumah, meniaga, macam aku pergi kebun, biasa aku bawa mes rumput tau. Mes rumput dengan barang-barang kebun, aku masuk dekat belakang ni. Mes rumput tu pun relax boleh masuk cantik tak bergoyang. Aku boleh bawa tangga 12 kaki 12 step. Pernah bawa tangga, tapi sikit depan ni kena turunkan sikit lah. Kena turunkan sikit, tangga 12 step ke 13 step boleh masuk Proton Izora ni. Tangga besi tu kan, tu yang best lah. Seterusnya dia banyak cup holder lah. Cup holder ni nampak macam tak penting tapi sebenarnya bila dah lama-lama kan, aku baru perasan penting. Kadang kita beli minuman kan, kadang kita kalau jalan jauh nak berbuka puasa dalam kereta, cup holder ni lah bantu. Kita nak letak air kan, tak ada botol, tak bekas minuman kan. Kalau dekat Izora ni dia ada lebih kurang ada 10 tak salah aku ada 10 cup holder. Dekat depan dia ada sebelah pintu, kiri kanan, dekat depan lagi dekat handbrake tu ada lagi 2, ada 4. Kemudian dekat tengah ni ada 4. Dekat pintu 1, sini 1 dan 2 kat tengah, dan dekat belakang ada 2 lah. So betul lah ada 10 ada 10 cup holder. Best lah untuk kategori kereta macam gini. Lain, kemudian kita punya brake disc. Izora menggunakan brake disc untuk keempat-empat tayar lah, so memberikan cengkaman yang lebih baik. Kalau nak keluar, maksudnya kalau kereta kau tengah laju, aku pernah brake kereta tengah laju masa tu dekat highway Pasir Gudang, kita bawa 110 ke 20 tak ingat, tiba-tiba ada kereta keluar, kau simpan mengejut, aku brake alhamdulillah lah. Handling kereta bagus, aku pun kereta tak mengempor, dan cekaman brake tu sangat-sangat bagus kereta berhenti dia tak menggelusur bagus kita boleh rasa lah. Dan masa tu juga dia punya emergency signal activate tak tahu tiba-tiba activate kan, kena emergency kot. Itu adalah kelebihan Proton Izora. So apa pula kekurangan dia? Ada kekurangan dia, jom aku ceritakan. Jom, kekurangan Proton Izora. Okay guys, kekurangan Proton Izora. Apa pula kekurangan dia? Of course dekat Izora ni benda paling top dalam banyak-banyak masalah,
Nombor 1 paling top lah, nombor 1 OCH, oil cooler hose. Ini memang problem ya. Kadang-kadang orang dah beli kereta ni baru pakai tak sampai setahun, OCH dah pecah. Dia kadang-kadang leaking, bocor. Tapi pecah ni biasalah. Lagi-lagi tak silap yang semi steel kot. Yang rubber tu okey. Rubber tu kalau ikut komplain tak banyak sangat, tapi kalau semi memang banyak pecah. OCH pecah. Kalau pecah dekat hutan, kat kampung, kawasan-kawasan ceruk bandar ke, susah kita nak kena towing, masalah lah. Ni OCH masalah pertama dia. Kemudian gearbox CVT Izora menggunakan gearbox CVT. Penjagaannya agak manja, tak boleh kasar-kasar. Kita kena tahu kereta ni MPV, dia bukan sport car, bukan supercar. Walaupun dia ada turbo, kita tak boleh nak sikit-sikit nak tekan. Kereta daripada statik nak tekan pergi 100, tak boleh. Kita kena bagi dia bergerak beransur-ansur. Gearbox tak akan jaga. Nanti aku bagi tips penjagaan gearbox kereta. Kemudian selain tu brake disc. Brake disc dia ni aku tak tahulah kalau ada penyakit dekat kereta lain, tapi apa aku perasan Zura ni, kalau aku dah bawa hari hujan especially hari hujan hujan lebat, dah bawa masa hujan lebat, kemudian bila kereta parking dekat car porch rumah, kita dah tarik handbrake apa semua, kalau kereta tu tak bergerak lah dalam masa 1 hari atau beberapa hari, bila nak jalan kan dia ada bunyi tau. Biasa lepas hujan, kalau mesti akan bunyi lepas hujan. Lepas dia bunyi brake dia dah kena hujan, lepas beberapa bila esoknya nak jalan balik, dia akan bunyi macam bunyi tak sedap telinga lah. Tapi dia bunyi tu tak lama lah, dia dah bunyi bila kita dah jalan dah lama sikit, dah hilang lah bunyi tu. Memang bunyi brake disc, dia macam melekat. Itu je lah. Selain daripada tu high proton dia tak bunyi. High proton kita dengar high proton coming, aktif. Okey, high proton cancel I'm off now. Okey, high proton yang tak best ni. So high proton ni ada kalanya best dan ada kalanya tak best lah. So untuk aku kurang best, kadang-kadang okey lah. Kalau macam kita tengah busy memandu tu kan, tengah sibuk madu, kita nak buka radio ke susah kan, kita just sebut high proton je, dia akan tolong lah. Minta high proton, buka radio, open tuner ataupun high proton open maps ataupun high proton volume up dan sebagainya, dia akan buat lah ikut apa yang kita nak. Itu je lah. Yang tak bestnya kadang-kadang kita kena cakap berulang-ulang high proton ni. Macam aku tak tahulah dekat proton lain, tapi dekat Izora ni dia macam kurang efektif lah. Tapi boleh pakai lah. So far okey je lah. Okey, seterusnya side mirror side mirror kereta ni dia pakai auto dia ni apa, yang auto side mirror tu kan, elektrik tu dia boleh tutup dengan buka dengan sendirinya. Tapi komen daripada Izora user, side mirror biasanya akan problem sebelah kanan. Kita bila dah lama pakai kereta ni, kita tutup, nanti yang sebelah kanan dia tak nak flip kiri okey, kanan mesti kanan buat hal, tak tahu kenapa. Tapi itu biasa lah, dah jadi macam benda biasa dia punya side mirror. Seterusnya dia punya kekurangan dia, Izora masih menggunakan timing belt lah. Macam kita tahu Alza pun dah guna timing change dan kereta-kereta lain, tapi Izora masih timing belt. Nak kena jaga betul-betul, jangan sampai putus. Bila putus tak jaga, dia akan melibatkan kos yang tinggi lah. Okey, seterusnya dia tak ada, yang tak best Izora ni, dia tak ada push button push stop button kereta lain mungkin dah pakai push stop start ni, Izora masih pakai model lama lah, pakai kunci start. Tapi itu tak ada masalah kot, rasanya okey je. Mungkin ada setengah orang dia tak nak lah, dia nak push stop start button tu kan. Yang lain kemudian dia tak gunakan lampu LED lah. Izora guna lampu biasa yang warna kuning tu, lampu biasa lah, bukan LED. Tapi kalau dari segi kecantikan, LED memang cantik lah. Tapi aku pernah tanya kawan aku lah, apa kelebihan lampu putih ni. Lampu putih ni dia memang terang, tapi masalahnya bila waktu hujan hujan ni, lampu putih ni dia tak tembus jalan, tak nampak. Tapi kalau lampu kuning ni kita suluh dia nampak, tapi lampu putih tak, dia seolah-olah hujan tu ada kat depan kereta kita, tak nampak. So far Alhamdulillah tak pakai lampu tu kan, okey je. Okey, seterusnya interior ruang dalaman dia. Kita tahu Izora ni punya design old school lah. Kereta lama, kereta ni daripada tahun 2009, dan Izora RC ni dia cuma upgrade sikit je lah.
Proton tambah baik sikit je lah, tak semua. Tapi untuk aku tak ada masalah. Tapi untuk orang muda yang sukakan interior dalaman yang cantik, ini bukan yang tepat lah. Korang boleh ambil tu X90. X90 tu boleh ambil lah, tu cantik, tapi harga pun cantik juga. Okey, seterusnya kerusi. Okey, kerusi dia ni pakai jenis semi leather semi leather, iaitu separa fabric dan juga separa kulit. Tak suka, aku suka fully leather tapi dah dapat macam ni, okey lah, tak apalah, pakai je lah. So mungkin kalau kereta ni dah habis bayar nanti, insyaAllah aku akan tukar fully leather lah. Dan yang terakhir, apa kekurangan Izora ni, kuat makan minyak. Sebab enjin pun turbo kan, kuat makan minyak lah. Kereta ni adalah kereta kedua untuk aku jalan jauh, sebab lagi kerja naik motor je. Tapi untuk balik kampung, untuk long distance okey, tak berapa rasa. Tapi untuk short distance memang sangat rasa lah Izora ni. So kalau nak buat Grab tak sesuai. Itu saja. Okey, itu saja sedikit sebanyak info berkenaan dengan kelebihan dan kekurangan produk Izora. Kita jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum.